Gold bar 5 gram atau 50 gram, yang mana satu simpanan yang lebih baik? Sebenarnya dalam simpanan, anda mesti letakkan matlamat keuangan yang ingin anda capai. Jadi antara gold bar 5 gram dan 50 gram, pilihan terbaik sebenarnya bergantung kepada matlamat anda. Jika matlamat anda adalah untuk tunaikan haji, simpanan untuk berkahwin, deposit untuk beli rumah, yang mana anda perlu buat bayaran sekaligus dengan jumlah yang besar, maka gold bar 50 gram adalah pilihan yang lebih sesuai. Ia sesuai untuk anda memaksimumkan keuntungan. Tetapi jika matlamat anda adalah untuk menggunakan wang tersebut yang sedikit demi sedikit seperti simpanan kecemasan, tabung pendidikan anak-anak atau persaraan, gold bar 5 gram lebih sesuai kerana anda tidak perlu jual atau pajak emas dalam jumlah yang besar. Dengan simpanan serendah 100 gram penggunaan account gap, anda boleh kumpul gram emas sikit demi sikit sehingga anda capai gram emas yang anda mahu. Sama ada 5 gram atau 50 gram. Simpanan ini tiada komitmen dan tiada charge. Bagi anda yang sudah ada matlamat simpanan dan ingin menyimpan dengan bentuk emas fizikal, anda boleh isi borang sign up di bio saya atau PM saya untuk saya bantu dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.